Okey, Assalamualaikum. Hari ni saya nak tunjukkan macam mana nak gunakan ACC di highway. Mula-mula kalau nak guna ACC ni pastikan ni aktif lah. Lane keep assist. Lane keep assist ni aktif yang ni ya. Okey. Pastikan aktif. Kalau aktif dia tak ada keluar oren sana. Okey. Mula-mula kita tekan pedal minyak, stay je pada kelajuan yang kita nak, stay je kita tekan. Mula-mula kita tekan ni ada logo meter dengan logo kereta lah. Tekan ni dulu. Lepas tu kita set jarak. Kalau dekat highway jarak set jarak ni. Kalau dekat highway better pakai jarak paling penuh lah 3, sebab okey lah dia tak brake mengejut. Kalau 2 ataupun 1 dah dekat dia akan brake mengejut, so mengganggu keselesaan kita lah. Then jarak kita dah set, kita tekan set ni. Ada set dengan minus ni, kita tekan set ni dulu. Dia akan dia dah set. Untuk tambah kelajuan pula kita tekan race ni. Kita tekan race. Tengok ada kereta kan dekat depan. Ada kereta, dia akan detect kereta lah. Dia akan brake. Boleh lepas minyak, pedal minyak boleh lepas. Dan nak tambah kelajuan tekan race ni. Saya tambahkan pergi 105 lah dulu. Okey. Macam ni je lah dia cara guna dia. Dan nak cancel guna ACC ni, tekan je cancel ni. Tekan je cancel. Dia cancel lah. Okey. Kita dah pakai lane keep assist kan. Kita dah pakai lane keep assist. Kalau nak tukar lorong, kena bagi signal. Kalau tak bagi signal, steering akan balas balik pergi ke lorong asal kita. Contoh saya keluar lorong tanpa bagi signal, dia akan bunyi dan dia akan balas balik lah. Kalau kita pakai signal, dia tak ada bunyi, dia senyap je. Pakai signal lah masa pakai lane keep assist. Okey, saya set 120 kan ACC. So ada kereta dekat depan, ada lori. Jadi dia akan ikut kelajuan lori depan lah. Dia akan brake, slow dia brake. Sebab tu saya suruh guna tahap ketiga lah, jarak antara kereta kita dengan kereta depan. Saya set 120, tapi kereta depan ada, dia bawa slow. Okay, saya cuba overtake dia lah. Saya overtake. Pakai LKA mesti pakai signal supaya dia tak balas balik pergi lorong kita. Okay, tak ada kereta depan saya, jadi dia akan speed balik kepada 120 lah. Sekarang dia tengah pulling ke 120. Okey. Ini adalah antara kelebihan lah yang ada pada Pro 2 Alza ni. Dia ada detect kereta depan. Memang ada kereta depan. Jadi dia ikut speed kereta yang ada dekat depan lah. Dia akan brake slow lah. Okey, terima kasih. Sekian, ini sahaja penjelasan saya. Tak ada kereta depan, dia speed balik pergi 120. Okey, kalau pakai ni, satu je saya pesan, jangan layap. Kena fokus, jangan harapkan sistem 100%. Okey. Kalau dah cancel cruise control ACC tadi kan, tekan je resume ni, tekan je resume.
Boleh lepas kaki dah lah. Kaki dah boleh lepas daripada pedal minyak lah. Tekan je resume. Tadi kita dah set kan, so tekan resume je dah. Tekan ni ni bukan reset dah, ni resume plus ni. Dia boleh tambah kelajuan, dia boleh resume. Ni boleh tolak, turunkan kelajuan dan boleh set. Dia ada tuliskan set dan resume. Okey, itu sahaja nak cancel cruise control. Ada dua, tekan brake ataupun tekan cancel ni. Okey, terima kasih.